Dekat tangan saya ni ada gold bar 100 gram emas public gold, emas yang berketurunan 999.9. Tahu tak nilainya sekarang dah lebih RM58,000. Jadi nak tahu tak apa yang boleh kita buat bila mana kita dah capai beberapa gram 100 gram emas gold bar ni? Ada satu keping gold bar 100 gram emas ni nilainya dah lebih RM58,000. Cukup sangat untuk anak muda yang nak berkahwin tanpa berhutang. Ada 3 keping nilainya dah lebih RM174,000. Boleh beli rumah yang pertama ataupun boleh jadikan sebagai deposit rumah yang pertama. Ada 5 keping gold bar 100 gram emas ni nilainya dah lebih RM290,000. Cukup untuk selesaikan loan peribadi, loan rumah ataupun loan kereta. Ada 7 keping nilainya dah lebih RM406,000. Nilai ni cukup besar dan boleh jadikan sebagai dana persaraan. Kalau tuan-puan boleh capai 10 keping gold bar 100 gram emas ni, nilai simpanan tuan-puan dah lebih RM580,000. Sangat sesuai untuk dijadikan sebagai insurans kekayaan untuk kekalkan nilai kekayaan tuan-puan dalam simpanan emas. Nampak kan bila mana kita mula buat simpanan dalam bentuk emas ni, kita boleh capai banyak matlamat dalam kewangan kita. Yang penting tuan-puan kena mula dulu buat simpanan emas yang pertama. Jadi untuk tuan-puan dapatkan gold bar 100 gram emas ni untuk capai banyak matlamat dalam kewangan tuan-puan boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So dalam satu, cek komen, jangan lupa follow.